Okey, jalan pagi ni kosong, pagi raya. Pagi raya macam boleh buat top speed test lagi sekali ni. Hari ni aku tak pasang box. Okay, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, hari ni pagi raya Aidiladha. So aku ada short ride nak ke Port Dickson. Oh, what else order? Aku nak ke short ride nak balik kampung wife aku di Port Dickson. Sebabkan hari ni semalam dan esok kena kerja, so aku suruh wife aku balik kampung dululah. So jadi hari ni kita dapat ride. Aku agak lewat lah, sebab semalam dah balik kerja lewat. Ni dah pukul hampir pukul 8. Orang nak pergi solat raya dah. Tak fikir phone nak gerak ni. Aduh. Okay. Jalan masih kosong je lah pagi ni. Okay, lama tak buat video vlog ataupun short. Aku tak sempat nak buat sebab dalam 3 minggu sebulan ni aku sibuk dengan karate hakiki lah. Jadi terpaksa kita kurangkan stop kejap buat video. Ni ada masa kita record lah dulu. Ada masa aku record, edit pun simple je, tak adalah advance pun, biasa je lah. Angin tak ada pun nak merah. Lama dah tak isi tu. Tapi bila aku tekan tayar tu, dia tak ada pula lembut, lembik. Tak kena isi, tak payah. Okay, jalan pagi ni kosong, pagi raya. Pagi raya macam boleh buat top speed test lagi sekali ni. Hari ni aku tak pasang box. Hari ni tak pasang box dengan nak ke bawah sport mode. Macam mana tu aku bawa Eco. Kali ni boleh try kot. Oh, kat depan tu mendaki pula.
153 pula. Jalan kosong tu. Oi, mantap ni. Jalan kosong lah. Tak. Semua balik raya ni. Masa ni aku nak try lagi sekali nak dapatkan top speed, tapi malangnya jalan kat sini dia lebih mendaki lagi lebih daripada jalan sebelumnya. So aku tak dapat nak dapatkan top speed yang macam tadilah 153 km/h tu. Oi, kuat bunyi angin lah. Dekat kawasan ni kereta pun dah start banyak. So aku decide untuk stop je top speed test aku untuk kali ni. So agak berpuas hati juga bila aku buka aku punya top box, dapatlah additional 3 km/h lagi. So as a motor standard aku rasa memadai aku, tapi untuk top memang cukup puas hati. So ada kawan yang nasihatkan kalau nak lebih lagi kena adjust remap dengan chair roller. So itu mungkin akan jadi under consideration lah, sebab kawasan ni 1.5 dah cukup dah.
Intercom pula habis bateri. Lupa pula charge, dah lama tak guna. Rupanya bateri dia boleh drain juga kalau tak guna kot. Macam dengar lagu tak boleh lah. Aku tak boleh layan slow dengan lagu raya. Pukul 8:11 minit. Lagi sejam lah. Singgah dengkil je kan. Balik minuman ke apa. Macam nak minum kopi ni. Oi, NMAX Turbo. Tengok ada tak? Aku tak pasti dekat dengkil ni ada ke tak coffee shop. Kan? Tak jarang berhenti sini pun. Berhenti pun pergi toilet je. Kopi yang macam murah lah. Kalau macam 7-Eleven punya kopi pun okey tak? Kalau nak sedap sikit Zeus lah. Harga pun boleh lagi. Ataupun Family Mart. Terus Family Mart punya kopi beli RM1 je pun dengan Zeus. Apa tu? Itulah. Nautica ya. Charging boleh lah. Bening. NW tutup. Pun NW pun tak ada kopi. Kat sini apa ada? Shell ada, Costa lah kot. Oh, tak menarik pula lah. Tak dapat tak dapat Shell. Tu je ada. Jalan je lah. Bismillah. Okay, exit Sepang. Aduh, Besang ni Intercom tak ada, habis bateri pula. Macam mana boleh lupa nak charge? Tak nak buat apa kan seorang-seorang ni. Nyanyi lah. Nyanyi lah macam mana. Oh, berdikir lah. Oh, bahaya. Oh, Intercom aku punya ada, tapi off sendiri pula tadi. Okay, cuma boleh dengar lagu balik lah. Masa kat yang stack ada lagi dalam 20 sampai 30 minit lah. 27 km lagi. Talan clear lah ni. Izinkan aku pergi, walau apa yang terjadi, tetap bersedih.
akan membawa jika ku silap. Ku tahu aku tak akan hati dengan berharap. Segala yang ku buat, ku mohon kau pergi. Cara yang tersakiti, tak ada lagi kau janji yang takkan pernah jadi. Wih, nyanyi pula. Tak wasam tak rekod. Aduh.